Jom jamah cicit. So hari ni kita jamah kat mana? Hari ni kita jamah di restoran Biryani Kukus Hijrah sebab kami nak menyimbau kenangan makan dalam tulang bersama kawan-kawan. Macam dekat Madu Rasul begitu. Seronok dulu-dulu makan kat dalam masjid dengan kawan-kawan. Betul. Share macam ni selera tau. Betul, tapi biasanya dulu tu kita kena selawat dulu berjalan kan. Tapi betul. yang ni tak apa, datang-datang tu makan. Terus melahap kau. Yeah. Kat sini juga dia ada sedikit list harga lah. Waktu operasi dia dari 11 pagi sehingga 9.30 malam. Yang ini pula adalah set single. So kalau korang tak nak makan dalam talam kan, nak makan seorang-seorang, bolehlah order set ni. Harga pun berbaloi, RM17, RM12. Yang ni apa pula tadi? Nasi biryani talam. So semua ada kat dalam ni. Lime shank, acar timun, ayam masak merah, ayam masak biryani. Semua ada. Cili pun ada. Siapa yang makan cili? Ya, terasa pedas. So kita review lah dia punya lamb shank ni kan. Memang terbukti lah daging lamb shank ni memang lembut weh. Betul. Lepas tu kan kita tak habis makan kan. So kita bungkus lah. Sampai malam masih lagi sedap. Ada jam mau balik makan dinner. Dinner siapa semualah. Lepas tu kita pun rasa dia punya nasi. Nasi dia macam mana? Nasi dia kalau makan kosong je, ada rasa rempah-rempah tu lah. Macam ada rasa kaju manis, semualah rempah-rempah biryani. Kalau korang tahu, korang tahulah. Lengkap lah rasa dia. So adik Jamal pun makan ayam masak merah. Betul. Dia kokak tau. Sebab adik Jamal ni memang hantu ayam. Betul lah. Tengoklah tu comot. Kena faham lah dia macam tu. Minta maaf nanti kalau yang tengok ni. Makan mak mentua adik Jamal memang macam ni. Alamak, minta maaf Umi. Minta maaf you. Tiba Umi lah. Sebaik kau tak sebut walik. Jangan main walik kat dalam ni Pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan muka walik. Lepas tu kita orang pun macam happy lah kan. Tapi set talam ni kalau makan 4 orang memang cukup sangat. Makan lebih daripada 4 orang pun boleh. Sebab nasi dia banyak. Lepas tu lauk dia pun banyak. Betul. Memang banyak-banyak lah. Set talam ni hanya RM80 sahaja. So apa lagi korang? Jomlah sebut nasi biryani kukus hijrah sebab Adik dan Kak Jamah approve.